Kalau korang nak pakai kereta yang besar, yang selesa, yang luas, bulanan 400 lebih je. Persona Premium ni tahun 2021. Kereta cantik. Saya jamin 100% kalau korang pakai, korang akan puas hati. Sebab apa? Handling dia sedap bawa guys. Okay, minyak dia pun jimat. Long distance dia lagi seronok. Okay, yang mana nak pakai kereta besar, kereta keluarga kan, yang baru-baru kahwin ke, gaji dalam 1,500, 1,600, saya recommend kereta ni, Persona Lipas ni. Dia antara kereta yang sedap bawa, safety tinggi, saya jamin. Lepas tu handling dia sedap, dia punya interior pun kemas. Yang ini adalah model premium punya tahun 2021 guys. Okay, kalau kau tengok interior dia, dia datang dengan full leather, kemas. Dashboard semua cantik lagi. Radio pun dia bagi touchscreen. Datang dengan push start button. Okay, lepas tu meter cluster dia pun memang sangat-sangat cantik lah, menarik. Okay, mileage 111,000. Okay, full service record dengan Proton. Kereta cantik, saya jamin 100%. Okay, kereta Proton ni kalau kau bawa jalan jauh, handling dia sedap. So safety dia pun tinggi, sebab airbag dia pun dia bagi kiri, kanan, depan, belakang. Okay, dekat seat pun ada. Dia datang dengan 8 airbag tak salah saya. Dia bagi lagi reverse camera, dashcam jangan risau, dashcam tinted, semua saya akan bagi free gift nanti. Untuk second row dia pun besar, luas. Yang ini kalau nak bawa keluarga, nak bawa jalan jauh, sangat-sangat sesuai sebab dia selesa sangat duduk kat belakang ni. Okay, dia ada juga compartment untuk letak barang dekat bahagian tepi, cup holder. Lepas tu dia satu lah, dia tak ada aircon belakang. Okay, bumbung dia kemas, cantik lagi semua. Okay, untuk boot space dia pun besar, 510 liter tak salah saya, memang ke dalam betul. So kalau kau nak pakai untuk letak barang-barang banyak pun sangat-sangat sesuai. Tayar spare ada, dia punya molding kilang kat bahagian belakang ni semua cantik. Saya jamin 100% kereta ni bebas daripada major accident guys. Okay, untuk enjin menggunakan enjin VVT 1.6 liter, tak ada langsung kesan leaking. Okay, gearbox dia menggunakan gearbox CVT. Yang ini jangan risau, enjin, gearbox, aircon semua ada warranty lagi. Still dengan Proton pun masih ada warranty sebab dia punya service under center lagi. Okay, tapi kita akan extend 3 tahun warranty sebab under Proton tinggal lagi setahun je. So kita akan extend 3 tahun warranty, cover yang benda-benda yang saya cakap tadi. Saya jamin 100% korang akan puas hati. Sebab apa? Titan ni pun tak ada langsung kesan accident kat bahagian depan ni. Okay, pillar dia semua masih original lagi. So kalau korang nak dapatkan lebih info pasal kereta ni, boleh DM dengan saya, pergi kat profile, klik link dekat situ, wasabi dengan saya. Jangan risau, semak kelayakan, penghantaran seluruh Malaysia, submission loan, semua percuma saja. Saya tak charge apa-apa. Anda wasabi dengan saya dulu, kita sembang dalam wasabi, kita tengok kelayakan dulu. Okay, so nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin di MAF Auto. Assalamualaikum.